Assalamualaikum semua. Nanti last few days viral pasal AT MPLD ditamatkan ataupun diserahkan kepada FAM. Tapi daripada carian saya tak jumpa dalam laporan rasmi yang sahkan perkara tu. Tapi memang betul, before this memang pernah ada cadangan daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk menyerahkan completely pengurusan NFTP dan AMD kepada FAM. Tapi rasanya belum officialize lagi. But something yang kita boleh discuss ialah what if kalau benda betul-betul berlaku. I mean one day FAM and FA Negeri memang akan ambil alih sepenuhnya AT dan PLD. I think the big question is bagaimana perancangan dan pelaksanaan ini boleh dilakukan oleh mereka, sebab realitinya FA Negeri dan juga kelab-kelab Liga Malaysia sekarang ni sebenarnya banyak invest duit untuk pasukan utama rather than grassroots, kecuali kita tahulah yang famous JDT, yang Selangor FC. Sedangkan pembangunan akar umbi ni dia perlukan tenaga, struktur yang kuat dan juga kos yang berterusan. And FDP selama ni kira support lah, supplykan betul ubi-ubi baru, ubi muda ni untuk kelab-kelab ni. Saya pernah borak dengan seorang otai grassroots ni. Dia cakap masa kita orang sembang kat mamak lah, which is bagi saya pandangan dia ni bagus untuk kita share dekat sini. I think model yang baik ialah melalui kerjasama dan pembentukan ekosistem yang sihat. So dia cakap FA Negeri atau Kelab Liga Malaysia ni boleh bekerjasama dengan kelab komuniti dan akademi, buat a proper agreement, biarkan kelab atau komuniti ataupun akademi ni fokus pada build pemain-pemain umur 7 hingga 17 tahun for example. Dan pemain terbaik daripada kelab-kelab ni akan diserapkan ke dalam kelab utama. So sebagai balasan, kelab utama ni bagilah token, bantuan silibus atau program ataupun sokongan keuangan dekat kelab ataupun akademi komuniti ni. Kalau pemain itu berjaya bermain kat Liga Super contohnya ataupun mewakili Malaysia, bagilah insentif tambahan. Dan ini akan bagi motivasi kepada kelab komuniti ataupun akademi untuk terus menghasilkan pemain-pemain berkualiti. Dan kelab utama pula, satu, dia dapat pemain yang baik, yang berkualiti. Jimat kos pembangunan awal umur 7-14 tahun, dan juga dapat bina pemain yang berkualiti dan stabil. Cuma benda penting yang nak pastikan ekosistem ni berjaya ialah satu, kelab utama kena ada scouting team yang baik dan pilih pemain yang betul-betul berkualiti. Bukan sebab budak tu anak datuk ke anak tansi yang sponsor, no, bukan. Jangan buat, yang nombor dua, jangan buat kerja belakang tabir. Janganlah nak ambil pemain yang telah dilatih oleh kelab komuniti ni secara percuma dengan cara menghasut parents contohnya. Sebab ini pernah berlaku. So it's not good. Kalau kita nak bola sepak Malaysia ni baik, nanti kita kena bina a good ecosystem. Ekosistem yang adil, yang mana semua pihak akan rasa win-win situation. InsyaAllah. Assalamualaikum.